أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan para pegawai masjid, tuan-tuan, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, seterusnya sidang hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini, 15 Ramadan 1447, kita dapat bersua menunaikan kewajipan dan bersama meluangkan masa dalam kuliah Zuhur di Masjid Syarifah Fatimah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberi ialah Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun dah. Sejarah yang panjang, sejarah yang tidak diingati dan dihafal sepenuhnya oleh orang pada masa kini kerana kita tidak hidup di zaman itu. Tapi tuan-tuan, untuk kita membawakan dimensi diri kita ke zaman Rasulullah, kita boleh menghayati dan memahami bagaimana apa yang dirasa, apa yang difikirkan, apa yang menjadi fokus dalam diri Nabi dan diri sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pada ketika itu, dalam erti kata menyambut bulan Ramadan. Apa yang Nabi rasa, apa yang Nabi fokus, itulah yang boleh kita bawakan pada zaman kita pada hari ini. Nak balik pada zaman tu, masa tak akan kembali, masa tak akan berputar ulang balik. Tak ada mesin masa yang boleh bawa kita kembali semula ke era itu. Pepatah Arab juga ada menyebutkan lan tarja'a ayyamul lati madat, tidak akan berulang atau kembali masa-masa yang telah pun lepas. Tapi tuan-tuan, denyut nadi yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat itu boleh terus hidup sehinggalah ke dalam diri dan zaman kita pada hari ini. Apa sikap Nabi dan sahabat dalam menjiwai Ramadan, tuan-tuan? Itulah yang harus kita bawakan ketika zaman kita ini. Tak semua orang bila nampak ataupun melihat kepada Ramadan, dia mempunyai visi dan fokus yang sama. Mungkin sebahagian orang melihat Ramadan sekadar pada sambutan. Sebahagian yang lain melihat Ramadan, ini peluang untuk kita tambah pendapatan, meningkatkan perniagaan. Mungkin juga ada orang yang apabila melihat Ramadan, ia mengharap keampunan supaya dapatlah aku buat ibadat banyak sikit, lebih, aku nak dapat keampunan Allah. Itu bergantung kepada tajuk dan fokus diri masing-masing. Sebab itu Rasulullah dan sahabat, tuan-tuan, mereka apabila tibanya Ramadan, mereka ada tajuk utama mereka. Mereka tak fikir macam kita fikir tadi, untung ke, sambutan yang meriah ke, pengisian kemeriahan ke, itu tidak.
apa yang ada dalam diri mereka adalah Ramadan, Syahrul Quran, bulan Quran turun, bulan ibadat, bulan keampunan, bulan doa, maka seluruh bulan itu mereka akan mengisikan dan memanfaatkan dengan apa yang menjadi fokus tadi. Contohnya tuan-tuan, kita tak pernah pun kita lalui situasi-situasi yang sukar dalam hidup kita. Susahlah kita nak bayangkan apa yang orang lain rasa. Dulu kita pergi ziarah orang sakit, kita tak fikir apa pun, kita just pergi kerana tuntutan agama. Lepas itu dapat lapangkan hati dia sikit, jadilah. Sehinggalah kita sendiri yang mempunyai ahli keluarga yang sakit, ayah kita, mak kita, kita jaga, kita kena urus, kita kena beli barang-barang keperluan. Barulah kita dapat rasa apa yang orang kita ziarahi, kita kunjungi dulu rasa selama ini. Dan ziarah kita yang selepas itu mesti jadi lain lah. Kita akan ambil berat, kita akan tanya ni beli di mana, apa keperluan, rawatan sebulan berapa kali. Kita dah mula ambil berat sebab kita dah jadi tajuk untuk diri kita. Kalau ada orang besar-besar nak main tempat kita pun macam-macam tajuk juga orang fikir. Orang hak jaga bab sambutan, dia fikir sambutan lah. Selesai ke tak selesai lagi. Ada orang besar tu nak main, kawan dia, kenalan dia, rapat, mengaji sekali. Jadi dia nak pergi tu ada tujuan itu lah. Ada orang yang lain dengan matlamat yang berbeza-beza. Sebab itu kalau kita nak hayati zaman Rasulullah, kita kena hayati terlebih dahulu apa yang diutamakan dan apa yang menjadi topik kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting tuan-tuan, untuk memastikan kita dapat menjalani ibadat di bulan puasa ini dengan lebih teratur. Muslimin muslimat sekalian, tujuan utama Rasulullah antaranya ialah membesarkan Allah. Sebab itu dalam satu riwayat menyebutkan bahawa apabila Rasulullah dia melihat hilal anak bulan lah, bulan penuh tu dia ada banyak macam nama. Ada nama Qamar, ada nama Al-Badar, ada namanya hilal. Hilal ni anak bulan yang hari pertama, hari kedua atau hari ketiga, awal-awal hari itu anak bulan. Baru nampak. Usia dia mungkin berapa belas jam ya. Itu anak bulan. Bulan yang sama, tapi bentuk sistem falak yang berbeza yang menentukan. Nabi kalau tengok hilal, Nabi akan ungkap Allahu Akbar. Nabi akan besarkan Allah, takbir, Allahu Akbar. Orang Arab sebelum itu dia ada bi'at, dia ada habit. Kalau tengok anak bulannya akan panggung kepala. Kemudian mereka akan ada meminta hajat sesuatu. Atau yang lebih buruk lagi sampai tahap mendewa dan menyembah anak bulan. Tu ada orang sembah bulan, ada orang sembah matahari dalam sepanjang tamadun manusia ni. Ada orang sembah pokok kerana keterpegunan yang tertentu dalam diri mereka. Maka Nabi larang. Ada hadis Nabi kata, jangan lagi kita panggung kepala tengok atau menyampaikan apa-apa hajat bila tengok anak bulan. Nabi ajak sebaliknya kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada juga ayat dalam Al-Quran Allah menyebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan-bilangan hari itu. Walitukabbirullah, besarkan Allah. Jadi kita duduk dalam kumpulan mana ni tuan-tuan? Orang hak sambut Ramadan, hak nak untung menega tadi ke? Bukan salah menega laku di bulan Ramadan, meniaga banyak di bulan Ramadan, bukan.
Yang maksud kita ni ialah itu utama dia. Sampai terlepas peluang ibadat, sampai tak tunaikan apa yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Tu maksud dia. Adakah kita kumpulan hak target hak tu, atau kita hak target pada sambutan, atau kita nak selami apa yang Nabi dan sahabat-sahabat selami ketika mereka menerima kehadiran bulan Ramadan, iaitu besarkan Allah. Salat, ibadat fardu, ibadat sunat, bangun di malam hari, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Quran, tu semua tanda-tanda kita besarkan Allah. Nabi baca Quran, tuan-tuan, untuk petunjuk. Kerana Nabi sangat-sangat faham Quran. Tapi ada orang di kalangan kita yang mungkin bila baca Al-Quran, yang menjadi tumpuan dia ialah suara mungkin. Atau yang menjadi tumpuan dia ialah tajwidnya. Bagus, bukan tak bagus. Tajwidnya. Tapi Quran bukan sekadar baca, melagukan, atau tajwid, atau majlis baca tu. Sebenarnya Quran itu hudan linnas. Petunjuk dalam tu yang kita harapkan, tuan-tuan. Kita nak bimbingan. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kalau kita tidak hayati apa yang Nabi dan sahabat rasa, kita akan baca hadis-hadis tu, rasanya hambar. Tak rasa apalah. Rasa biasa ya. Tu kadang-kadang dengar ceramah puluhan tahun, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa biasa aja. Tak rasa dalam deep. Kita tak rasa deep dalam diri kita. Sebab kita tidak menjiwai apa yang Rasul dan Nabi faham. Apa yang sahabat-sahabat tumpukan pada ketika itu. Kalau kita boleh letak diri kita dalam suasana itu, keadaan itu, feeling dia mesti lebih berubah. Kita akan jadi lebih menghargai Ramadan kita ini. 14 hari hak lepas tu berasa macam sayang sangat dah. Rasa macam tak komplit lagi lah 2 minggu lepas ni. Ada lagi hari tertinggal baca Quran. Ada lagi lah hari tu siang dia cakap benda-benda yang tak baik. Qauladzur, kata-kata yang buruk, yang keji, ada lah. Sebab kita dah mula feel apa yang Rasul dan sahabat-sahabat jadi utama dalam bulan Ramadan. Kita pun rasa tak syok kalau ada kelompangan lepas, hak kita terlepas. Lepas tu hak baki nak main ni pula, kita akan rasa nak pulun sungguh-sungguh, nak besarkan Allah, nak utamakan Allah, nak beribadah, nak dapat ampun. Banyak riwayat hadis kalau kita tengok, tuan-tuan, banyak Nabi doa dia tak ada lain ampun. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya, minta ampun. Doa antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ampunkan aku ya Allah. Malam Lailatul Qadar, Nabi ajak Aisyah, kalau malam tu malam Al-Qadar, Aisyah tanya, kami ni nak baca apa? Kami ni nak minta apa? Malam tu mustajab. Nabi tak ajak lain, Nabi ajak bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka akan kemaafan, maafkanlah kami. Tak maaf lagi. Nampak? Cara fikir, cara sudut pandangan Nabi dalam Ramadan, cara fikir sahabat, barulah Ramadan kita boleh mencontohi era 1447 walaupun tak keseluruhan dia. Kalau sekadar cerita zaman Rasulullah, suasana banyak yang beza, tuan-tuan. Sikap orangnya bezalah, orang masa tu jahiliyah. Ekonominya, cara zaman tu, walaupun ada perdagangan di Mekah, ketaatan keimanannya pun beza. Penyembah-penyembah berhala ada di mana-mana. Suasana tak ada apa. Tapi apa yang lebih penting Ramadan Rasulullah tu ialah penghayatannya.
pengisiannya tuan-tuan. Seluruh amal ibadah yang ada dalam agama ini dirangkumkan dalam satu kitab suci Al-Quran. Besok ni nuzul Quran, tuan-tuan. Kitab suci Al-Quran merangkumkan semua amal ibadat, yang fardu maupun yang sunat. Nabi baca Al-Quran, bahkan Nabi tadarrus dengan Jibril tiap-tiap tahun ketika Ramadan. Dalam hadis yang sahih, yudarisul Quran, Jibril dengan Rasulullah yudaris. Yudaris bukan sekadar baca, belajar. Alah kitab Allah, kalam mukjizat, Jibril yang turun bagi kat Nabi, ada benda-benda yang Nabi belajar, kehendak, maksud, mafhum. Sebab Nabi nak ajak manusia pula, nak terang pula kat manusia kehendak. Quran yang turun kat Nabi itu dia melalui 3 proses. Satu di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni ibarat satu pusat rekod takdir atau hal makhluk. Satu hadis Muslim menyebutkan Allah Ta'ala menulis maqadirul khalaiq, takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakan langit bumi. Qabla an yukhlaq as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. 50,000 tahun sebelum langit bumi dicipta, Lauh Mahfuz Allah Ta'ala cipta makhluk Allah juga, untuk merekodkan apa yang terjadi dan akan terjadi. Itu Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, Al-Quran itu diturun pula ke Baitul Izzah di langit dunia. Ada orang yang bertanya, apa hikmah Allah Ta'ala turunkan Quran itu di Baitul Izzah pula? Kata ulama, adalah menunjukkan ketinggian dan keagungan serta kemuliaan Al-Quran. Maka Allah letak, nak bagi beza dengan kitab-kitab sebelum ni turun sekaligus kepada umat-umat yang terdahulu. Parking sat kat Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah akan turun pada Nabi SAW dalam satu tempoh yang panjang juga. Ada sebagian ulama sebut 20 tahun turun kat Nabi. Sebahagian ulama sebut 23 tahun. Ada sebahagian yang lain sebut 25 tahun. Para ulama berselisih ni sebab beza Nabi duduk di Mekah dengan Madinah tu lah. Kan? Tempoh-tempoh tu. Atas faktor itulah ada berbagai-bagai pandangan lah. 22 ke, 20 ke, 23 ke, 25. Tapi dalam satu pandangan yang masyhur dan majoriti adalah Al-Quran yang turun kepada Rasulullah adalah selama 22 tahun 5 bulan. Kita kata bundar 23 tahun lah turun. Ada berbagai-bagai kandungan dalam Quran itu. Sebab itu bila baca Al-Quran, seolah-olah kita mengembara. Itu kena tengok jiwa kita tu baca Quran kot mana. Kalau jiwa kita baca Quran melagukan suara saja, kita akan mengaji kot tu lah. Hal lain tu tak apa dapat tera mana lah. Bukan salah, tapi tak dapat lah. Kalau ada orang dia sekadar baca Al-Quran hanya untuk perelok sebutan, tajwid, tahsin, dia dapatlah pahala itu. Tuan-tuan, soal Al-Quran lebih daripada itu. Soal Al-Quran ialah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nak terang kepada kita baik buruk, furqan, farq, benda yang membeza bainal haq wal batil. Hudan, dalilan, petunjuk. Alamat, dalil ni macam alamat lah. Sebab tu Arab, kalau buku telefon kita tu, dulu ada buku telefon kan, Yellow Pages lah apa tu, zaman 90-an saya ingat lagi masa budak-budak. Di rumah ada satu buku tebal, telefon duduk atas tu lah. Jadi kalau kita nak tengok nombor siapa apa ada dalam tu, buka ikut huruf.
Itu dia panggil dalil. Arab panggil dalil. Ataupun hari ni dia boleh panggil manual lah. Beli handphone, ada buku cara menggunakan handphone tu, ada panggil dalil istikhdam hatifil mahmul. Buku panduan menggunakan telefon bimbit ni. Nak on tang mana, nak off tang mana, nak pasang apa, install apa, semua tang mana, tu ada dalil. Jadi Quran tu dalil kepada kita. Hudan wa bayyinatin, dan menjelaskan syariat seluruhnya dalam tu. Baca Quran macam mengembara. Pasal apa mengembara? Kadang-kadang Allah Ta'ala bawa kita terokai langit, falak, sistem astronomi. Ada surah An-Najmi, ada surah Asy-Syams. Kadang-kadang menerokai bumi, kadang-kadang menerokai syurga, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam neraka. Apa kisah umat dulu, umat Nuh, umat kaum Samud, umat Nabi Musa. Kadang-kadang Allah cerita benda di masa depan macam satu adventure, satu pengembaraan yang menyeronokkan. Sebab tu orang yang fokus kepada petunjuk Al-Quran, dia lebih dari sekadar baca, dia cuba menekuni tuan-tuan, sehingga dia rasa diri dia mengembara. Dia takkan jemu baca Al-Quran. Kita hari ni sampai nak kena set sehari semuka. Kalau tidak, tak baca mungkin. Orang yang lazat dengan Al-Quran tak perlu set tarikh ni. Hati dia sentiasa tertarik. Tuan. Itu Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala anhu, seorang tokoh ulama moden lah, meninggal dah di Mesir. Dia adalah pengarang kepada tafsir fi zilalil Quran. Zilalil Quran ni kalau terjemah tafsir di bawah lembayung Al-Quran. Zilal, lembayung lah, dengar elok. Saya kata rembayung pula. Posa-posa ni dia lapak, dia teringat restoran rembayung dalam duk viral tu kan. Saya Qutb kata, ketika aku budak, dia orang Arab, dia reti lah sikit-sikit bahasa Arab tu, tapi pahaman cara budak-budak lah. Budak ni, cara fikir dia kalau dengar perbandingan ke contoh apa, dia bayang di kepala dia. Al-Quran kan ada banyak perbandingan, contoh-contoh, misalan-misalan. Allah Ta'ala ada sebut, innallaha la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu pun nak buat bandingan. Nyamuk, bahkan lagi lebih daripada nyamuk pun Allah boleh buat bandingan. Kamasalil himari yahmilu asfara, macam kaldai. Banyak perumpamaan, analogi yang Al-Quran bawa tu. Jadi dia budak, bila dengar dia bayang macam-macam dalam kepala lah. Budak kan. Sebab tu saya biasa ceramah di sekolah rendah tuan, tentang Isra' Mi'raj, cerita tentang buraq. Ada budak ada jah apa, ada jah 2, jah 3, aku angkat tangan, dia kata, oh, dia kata ustaz cerita tadi ada sayap, ada macam kuda, ada apa, lepas tu nama buraq. Dia kata di kampung saya ada buraq ni. Wah, sudah tak mana pula dah. Di simpang dia kata buraq oil. Rupanya depa pikut tu. Pasal budak, akal mereka ialah bila dengar dia bayang. Kita pun dulu kalau dengar mak ayah kita cerita apa nama, tak ada tempat tidur di para labu. Pala budak-budak dia bayang para labu tu apa dia, lagu mana. Jadi Sayyid Qutb dia ada bayangan seperti itu, tapi dia kata walaupun pada ketika itu dia tak mengerti seperti orang dewasa, tapi dia ada rasa kelazatan dan kemanisan membaca Al-Quran itu. Quran ni tuan-tuan, kalau orang yang faham tu lagi dapat macam itulah. Hak tak faham lagu dengan kita ni pun, keberkatan dan kemukjizatan Al-Quran itu juga mampu menghilangkan kesedihan kita. Ini ada kajian di barat yang mengkaji kepada dua orang yang berbeza, di mana mendapati berlaku penurunan kadar kesedihan. Sedih apa tuan? Kita dalam dunia ini memang ada banyak hal-hal yang menduka citakan kita. Ada banyak hal yang meletihkan kita.
Cubalah kita cari kerehatan daripada keletihan itu dengan mendekatkan diri dengan Allah. Solat, rasa rehat, tapi kena faham solat yang bagaimana. Tu saya kata kita kena selam apa yang Nabi dan sahabat rasai ketika beribadat. Kita akan rasa manis. Nabi biasa sebut kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Nabi suruh bang lah tu. Pasal apa ni, penat dah ni, urusan dunia ni macam-macam ni, menega lah, jaga negara lah, bincang hal umat lah, perang lah. Solatlah kita tinggal ruang. Bagi Nabi, solat ruang untuk tinggalkan segala-gala dunia, hanya menghadap kekasih Allah SWT. Jadi rehat. Sebab fikir dunia tak pernah habis tuan, letih. Tuan-tuan hak pencen ni nak tanya, hari live Panskat tu kerja ada lagi? Ada, tak habis. Orang baru pergi sambung pula. Jadi bagi Nabi, solat rehat. Bagi kita, solat menyusahkan. Nak kena berhenti, bimbing semayang, buang make up. Kan? Orang lelaki pula tak kena buang make up, kena buang stokin. Letih nak pasang balik. Itu bagi kita macam tu. Bagi Nabi satu kerehatan. Nabi tinggal urusan dunia di luar. Kita pula bawa urusan luar di dunia, bawa masuklah semayang. Pasal apa? Tak cukup masa fikir di luar, bawa masuklah semayang pula. Cari kunci 100 hari tak jumpa tuan-tuan. Tanya dengan cucu-cucu, kok nampak, siapa nampak Tok Wan belanja makan di kedai. Tak jumpa. Angkat takbir tuan-tuan. Dan ingat. Oh, kunci tadi duduk largamu tu. Syaitan pun tolong bisik kat dia. Bawa masuk urusan luar, masuklah sembahyang. Sampai dia pun kata, sungguh duduk largamu tu, siap angguklah sembahyang. Itu kita. Jadi tuan-tuan, Rasulullah beribadat kepada Allah dalam konteks membesarkan Allah, apa-apa utama dengan Allah, bertembung dengan keutamaan dunia. Allah akan jadi dahulu, mendekatkan diri dengan Allah, baca ayat-ayat Al-Quran, nak dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk tu kena tekun, kena tadabbur, kan? Barulah kita dapat merasai manis ibadah Ramadan, manisnya sedekah, infak. Ni masjid kita duk cari infak ni tuan-tuan. Nak cukup berapa ribu? 300 kah? Saya dengar Tuan Imam duk habaq buat masjid sedekah satu hari tengah duk buat tu dalam daerah saya, Petugas Yan. Kemarin Petronas, pengusaha-pengusaha Petronas Utara pergi buat majlis buka puasa dengan sumbangan. Saya hadir samalah, sambil lawat tapak dia tengah duk buat. 2.5 juta kos. Baru ada 1.3. Nak lagi. Nak target bulan 11 ni. Jadi tak banyak lagi duit, tapi projek jalan dah. Tok Imam dia nekat, Tok Imam orang muda. Tapi dia kata masa dia umum mula-mula nak buat baru ada 200,000, tuan-tuan. Bila dah naik dan pacak-pacak tu lagi derah masuk, dia kata. Sampai lah dah ada 1.3, tapi tak cukup lagi lah nak bagi 2.5. Tuan-tuan boleh buka Facebook mereka, ada QR code, scan masuk, jadi saham akhirat kita. Petronas kemarin pergi bagi sumbangan itu. Dan masjid-masjid lain lah. Apa yang lebihan rezeki kita ada, kita beri. Kerana Rasulullah sangat pemurah di bulan Ramadan. Itu saya kata tu, kalau kita nak jiwa zaman Rasulullah, jangan jiwa era masa, era fikiran dan kehendak Nabi. Nabi jadi pemurah bulan Ramadan. Nabi sedekah habis. Nabi beribadat all out, siang dan malam, i'tikaf, bangun malam. 10 malam akhir Nabi tak lari tuan-tuan. Nabi duduk, bangkitkan keluarga, cari Lailatul Qadar. Kita cari apa? 10 malam terakhir, Lailatul Qamdar. Dia mula kira nak kaya, tak apalah, tapi ibadat. Jadi poin saya, kita tak akan dapat menghayati hadis-hadis Nabi, Nabi cerita ibadat, riwayat-riwayat sahabat. Akan jadi hambar ya kalau kita dengar dalam kuliah atau kita baca dalam internet atau dalam buku, sekiranya kita tidak menyelami apa perasaan Rasul dan sahabat dalam satu-satu hal seperti Ramadan misalnya. Jadi muslim-muslimat, sama-samalah kita tekuni semua hal-hal ini
teruskan dalam baki 2 minggu yang berbaki ini dengan meneruskan amal soleh. Hak mana lepas minta Allah terima, kalau ada salah minta Allah ampun. Sebab Nabi tadi sangat banyak minta ampun, dan juga sangat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan sehingga kita menang dan kita beroleh sesuatu ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan. Jangan jadi seperti satu kumpulan yang mereka diharamkan oleh Allah dari mendapat sebarang keampunan atau kelebihan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saya kira sekadar itu dulu. Yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan salah silap adalah daripada kekurangan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.